Kita masuk sikit je. Ha. Oi. Ha. Ha. Dah keluar dah Tapi sebelum tu Datuk, tambah lagi kotoran. Kenapa pula begitu? Nak buktikan yang Kak Ferry boleh cuci bersih sekelip mata. Okey. Kita tambah Datuk lagi kotoran. Oh, kalau tak Ink pula tambah. Tambah lagi Datuk. Jangan bimbang. Biru pula. Dah lalang Datuk. Lagi. Dah lalang. Dah ada seni batik dah Datuk. Baju saya yang putih ni lah kotor, lepas tu dia kotorkan lagi. Boleh hilang ke? Kita masuk sikit je. Oi. Dah keluar dah nampak tak? Buat sikit je. Gitu je. Okey. Baju putih. Baju putih kita. Wah, ini boleh mendatangkan keuntungan Kak Ferry. Ya, kita boleh meniaga baju bandar lepas ni Datuk. Betul. Modal rendah je. Ini baju kita. Baju putih kita. Nak tengok jeng. Sikit pun tak ada kesan Datuk. Bersih. Amazing Kan Datuk? Ya, betul. Bersih. So sabun badang Allah. memang function. Ya. Memang function. So tak payah risau lagi, tak payah bimbang lagi nak beli baju kat bandar, nak beli baju putih. Betul. Tak payah bimbang sebab sabun badang memang function untuk baju bandar. So memang bersih. So happy. Bersih Bersih. macam baru.